Miss. Girlfriend Jasmine kan? Tak, salah. Tracy kan? Tracy betul, tapi bukan girlfriend Jasmine. Itu dalam drama je. Cantiknya depan-depan, sumpah cantik depan-depan. Awak pun handsome. Oh ya Allah. Ni nak pergi mana ni? Oh, saya tadi dari shooting ni, so di break lunch, so nak pergi lunch. Oh, ada shooting lah. Tengah shooting ni tu lah, pakai macam ni. Oh my god. Oh, by the way, saya nak tanya satu soalan. Soalan apa tu? Boleh tak spill skincare yang Tracy pakai sebab cantik sangat lah Tracy, boleh tak? Skincare saya biasa-biasa je. Usually saya akan pakai toner, moisturizer. Saya punya toner tu saya pakai treatment lotion daripada La Mer. And then moisturizer tu brightening moisturizer yang colour pink from Glad to Glow. So ada pakai G2G lah? Ada moisturizer tu. And also ada lip serum. Selain daripada skincare, makeup Tracy pakai apa? Saya suka makeup yang simple, yang sangat natural. I think everyone knows me. Last time saya punya brightening punya 2-in-1. Lepas tu saya nampak Nigel Bling guna skin tint tu. Oh, yang telur tu kan? Yang telur ni. Yang ni comel ni skin tint. Orang ingatkan ni Beckham tau. Tengok dia macam style kan. Actually ni adalah skin tint. Kita buka je macam ni. So easy lah bawa pergi mana-mana pun boleh je touch up. And then dia senang untuk blend. Pakai tangan je dan lepas tu untuk brow gel semua tu saya pakai Anastasia Beverly Hills. And then untuk blusher and all saya pakai Hourglass punya produk. Total semua agak-agak berapa semua tu? Total semua tu tak banyak juga sebab mostly diorang bagi saya gift. So so tak beli sendiri lah. Biasalah. So jimatlah duit. Body care? Body care saya kurang pakai lah. Tapi saya dah pakai macam contoh sunscreen itu. Mostly saya suka pakai perfume. Patutlah wangi tu. Wangi lah. So Tracy orang Sabah kan? Saya orang Sabah. Memang orang Sabah? Ya, saya orang Sabah. Sabah kat mana? Saya Sabah sana Tembunan. Oh, Tembunan jauh tu. Boleh tak nak cakap pasal perfume ni, Tracy cakap dalam bahasa Sabah? Boleh je, sebab tadi pun cakap Sabah juga kan? Tadi cakap Sabah tapi dia tak pekat-pekat gitu. Oh, mau kasih pekat mau kasih pekat lagi. Okay. So, perfume pakai perfume apa? Perfume tu depends dengan saya punya mood juga. Kadang-kadang hari ni saya rasa macam mood garang tu saya pakai Dolce Gabbana punya perfume. Dalam banyak-banyak benda tadi tu, yang Razin cakap tu apa yang Tracy paling suka? Actually, skincare is number 1. Second is makeup. Dia susah mau pergi ni sangat tinggi tu sangat tinggi sebab kita perlu kedua-duanya sekali. Kalau kita punya skin not good, kita punya makeup pun akan jadi macam not really good. So, thank you Tracy. Actually ada hadiah untuk kau je. Apa hadiah? Saya datang interview, saya dapat hadiah. Itulah. So saya pun terkejut tiba-tiba ada orang datang. So kecil je hadiah saya ni. Apa hadiahnya?